Dia ada setiap pelbagai tugasan yang berbeza dan dia sangat dengan khas juga. Contohnya belajar dan menerangkan kepada kanak-kanak. Contohnya ini yang merujuk untuk stesen 3. Mungkin kadang-kadang dia tidak berpeluang untuk main aktiviti yang terdapat di stesen 1, 2, 3. Lepas tu mungkin dia akan capai stesen ini dan dia akan dapat untuk stesen 3 dan malangnya dia lebih dia berpeluang untuk main juga. Main dia juga. Bukan saja dia stop dekat kereta lepas tu dia hanya main aktiviti yang kecil saja. Kadang macam tu dia macam akan kurang minat dan tu kan untuk main ni sebab dia tahu tak apalah main saja nanti pun tak sampai di stesen tu. Jadi kami letak saja untuk untuk macam shortcut untuk pergi ke stesen tertentu bukan kereta. Bila dia kata tunggu stesen tu dia boleh main. Apa maksud chance ni? Fungsinya dia lebih kurang sama dengan fake. Bolehkan kanak-kanak untuk merasa keterlibatan aktiviti. Anak punya warna macam ni. Kalau sebenarnya dia lagu yang kotak yang Tak buat pemilihan corak kertas ni sajalah. sebab sebenarnya kami ada blend antara warna yang berkaitan dengan monster ataupun warna yang fantasi macam tu, tapi kami pilih yang warna macam ni sebab nampak ceria sikit. Saya ingat dia ada kena dengan monster tu. Tak ada kan? Okay. Di sini kami telah sediakan panduan. Dalam buku panduan ini kami akan memperkenalkan kit dan juga telah menyerangkan objektif pelajaran, masa dikesan dan kit pembelajaran ini sesuai untuk yang mana. Juga 5 cara permainan aktiviti itu dengan sangat jelas. Saya tidak akan Lebih sesuai untuk jadi tidak nak dia boleh Buku panduan ini kami juga sediakan satu QR code. Guru boleh mengimbas dan mencari maklumat. Macam mana nak kaitkan dengan emosi? Saya tak nampak lagi. Tadi buat tu belum ada kait dengan emosi kan? Okay, jadi macam mana nak kait dengan emosi? kalau Bila dia baling dada dia akan tahu sebenarnya dia merupakan satu monster ataupun dia macam setiap orang dia macam satu individu yang dia mungkin akan lebih kepada sesuatu emosi. Contohnya saya seorang yang lebih suka sikit-sikit saja stres, saya mungkin akan lebih kepada emosi sedih macam tu. Jadi dekat melalui kit ini kami akan mendidik kanak-kanak bahawa sebenarnya kita sebagai manusia ataupun manusia bukan sebagai itu ciptaan Tuhan yang sangat unik sebab kita akan dilengkapi dengan berbagai jenis emosi. Ada yang gembira, ada yang masa yang marah macam tu. Ya, tapi kat mana kita nak tahu dia ada emosi tu? Masa dia baling dada tu, Pasal dia balik dada itu dia kena secara berdiri dia maksudnya dia kena tunggu kawan dia kena sabar. Satu saja. Pasal yang ada storyline yang saya beritahu ni, tapi dia sampai akhir tu kat finish line dia tu, dia akan jadi satu monster yang dilengkapi dengan berbagai jenis warna. Sebab lepas tu kan kami akan kata ada monster yang warna merah, mungkin kanak-kanak akan rasa monster yang warna merah tu monster yang marah macam tu. Yang hijau tentang sedih macam tu. Tapi dalam akhir kit ini kami akan memberitahu mereka sebenarnya kalau kita macam monster, kita akan dilengkapi dengan berbagai jenis warna. Setiap warna akan sebagai macam. maksudnya bila dia tunggu kat situ dah guna warna semua. Bila dia tunggu giliran main dada, kat mana dia tahu monster tu ada banyak-banyak warna? Oh, dia orang punya dadu ni. Ni. Jadi dia orang akan dapat tak kira warna apa lah. Sebab
Saya tak mana warna untuk tekan satu. 因为我这样是在有 aktiviti mana yang ada kait yang warna saya nak tengok. Yang menunjukkan masa tu merah. Dekat mana? Yang ni buat sana. Tu ni main. Kalau nak suruh membaca kena ada warna, maksud merah. Ada tak dalam panduan tulis untuk aktiviti ni soalan cikgu apa? Ada. Dia ni bukan berkait-kait, kait ke tak? Mesti pergi satu, dua, Sebenarnya dia berkait dari paling mudah, lepas tu dia pergi ke tengah semua yang sederhana. Terah satu mana? Dia terah satu. Oh, dia terah satu. Terah dua sana. Oh, terah Saya dua. nampak dah saya pusing Oh, kan. ya. Sebab ni terah dua kan? Terah dua. Oh, ni. Nanti macam Bulu-bulu letak. Yang perlu memilih food makan. nanti baru baik pergi kat sini ya. Puasa untuk makan sikit. Tarik tujuh biji dan yang berwarna Tak kisah mana-mana ke apa? Tak, maksudnya warna nak tarik tu tak kisah pergi mana-mana. Kalau nampak orang main tu dia boleh duduk dekat empat sudut ni. Ya. Contohlah
empat dekat sini dan tak saya kena tarik ikut laluannya. Okey, jadi bila dia dapat 4 tu maksudnya Sebab kalau 4 orang main tu dia mesti akan sulang saja. Kalau dia dah macam ni, confirm dah tak dekat bulan ni, maksudnya monster tu akan keluar lah. Dia berjaya selamatkan monster tu. emosi. Maksudnya emosi dia hanya fokus pada apa dah yang teras 2 ni, teras 2 management kan. Okey, self management ni sebenarnya kita ada dia macam saya tunjuk dia buat-buat ataupun kita tunjuk situasi tiba-tiba dia marah ataupun dia big emotion. Jadi cara nak bagi dia cool sebenarnya teknik pernafasan ke atau tadi yang saya tunjuk warna tadi tu kan, dia pisik-pisik ke, itu adalah yang kedua sebenarnya. Kalau yang kedua dia lebih pada self management. Maksudnya kalau ada big emotion, dia marah ataupun dia terlampau excited, dia boleh menyebabkan masalah ni kan. Dia akan ataupun ini kita kaitkan dengan dia boleh tahu apa yang berlaku kat diri dia bila dia ada marah, apa jadi jantung laju ke, itu maksud saya. Jadi apa kita nak buat bila tahu jantung laju, berpeluh, dia apa nak buat, dia rasa geram kan, apa nak buat cara dia macam main tu tadi, switch je, lepas tu ataupun teknik pernafasan dia ajar. Okay, kalau yang ni saya rasa ni macam untuk social awareness tak silap saya, sebab ada buat aktiviti 4 orang kan, social awareness dia dalam kumpulan ataupun saudara sosial buat apa? Saya buat saya nak Main ramai-ramai lah. Ramai-ramai 2 orang. Dia berkaitan dengan yang serah satu tu tadi yang pakai main dekat TV tu. Kalau dia 2 orang main, kalau saya dengan saya, kami akan bincang dengan mana satu yang emoji yang kami nak. Contohnya kami pilih untuk perasaan gembira, kami cari yang gembira. Dia letak pada. Tapi pada Tapi saya rasa ini sesuai untuk social awareness. Terus ketiga, maksudnya dia orang pandai beransur, main sama-sama, nak siapkan bagi dapat master ni kan. Tapi yang kedua tu tak berapa kena. Macam mana nak buat yang kedua tu? Kita buat macam situasi master tu tengah marah sebab apa cerita kan. Jadi macam mana kita nak bantu master tu warna merah bertukar jadi warna biru contoh. Jadi kita buat strategi apa yang sesuai. Jom kita buat sama-sama bernafas. Contoh. Itu untuk yang kedua. Okay? Yang ni boleh guna cuma yang ni saya rasa dia lebih pada yang ni. Dan untuk penggunaan yang ni bila dia nak tarik, selain daripada kertas maju, kita boleh sesuai guna apa. Kalau macam contoh kita nak masuk inovasi, dia kena macam yang cantik sikit lah. Dia punya contoh ni, saya bagi contoh. Yang ni untuk kit ni tak ada masalah. Saya cuma nak faham dia punya kaitan dengan teras. Okay? Tapi kalau kita nak masuk inovasi, kita masih kena fikir lah. Kalau kita kena ni, bayangkan budak tu ganas tu, dia boleh terkoyak contoh. Jadi apa alternatif kita boleh guna untuk kualiti ni lah, ketahanan. Kita kena fikir tu lah. Sebab kami dekat sini ada satu cara untuk regulasi. Apabila kanak-kanak tersebut yang marah, kita boleh guna cara yang ini untuk Inilah sebenarnya menenangkan emosi diri dulu, baru mereka mula start permainan ini dengan tenang. tapi ni macam mana nak buat? Ni kat mana? Ni Nanti ada informasi tambahan juga akan Terus empat. sepatutnya itu adalah yang kedua, self management.
Maksudnya dia macam buat situasi masa tu marah, dia jadi warna merah. Okay, buatlah apa-apa, boneka ke apa ke. Jadi jom kita bantu master ni tukar warna dia jadi warna biru. Contoh. Jadi apa? Pasal saya. Apa-apalah. Atau tadi yang squishy tu. Jom kita tekan, bantu master ni tekan-tekan ni. Dah rasa lega lah. Dah tak marah dah tukar warna dah. Macam tu. Okay? Yang ni boleh guna tapi dia lebih pada social awareness lah. Okay. Lagi? Yang ni apa? adalah Yang keempat. Jadi dia kena buru-buru kena scan dulu angkat dekat sini dan dikeluarkan roda yang dia selalu pakai. Lepas tu dekat roda tu ada banyak emosi. Lepas tu kalau dia dapat yang emosi dia muka gembira tu, lepas tu kanak-kanak akan ambil satu yang plain, yang plain. Lepas tu dia lukis kat sini. Nanti saya akan berikan touchlight ni dekat dia. Ini okay. Lepas tu dia lukis. Dia dapat apa? Okey, kalau dia tak tahu macam dia dapat tenang, dia tak tahu muka tenang. Ikut yang tu lah. Okey. Lepas tu dia cari ke mana muka yang dia rasa macam muka sama dengan apa yang Mana dia dulu. master yang muka tenang. Ya, biasanya macam tu. Lepas tu dia bagi tahu cikgu mana siapa yang dia cari tu. Nanti cikgu akan tanya dia, kenapa bila awak akan ada perasaan macam itu? Apa yang akan awak buat sekiranya awak berada dalam perasaan itu? Lepas tu sekiranya ada sesetengah kawasan yang tak ada mungkin internet yang tak bagus dan tak pendalaman ataupun yang macam mana, kami sediakan flashcard. Yang ni maksud tak guna yang tu. Ya, sebab ada sesetengah sekolah dan dia tak dapat. Jadi bagus. Yang ni ada. Okay. Jadi sama tak dalam tu. Kena make sure sama yang ada kat situ nanti dia cari tak nampak kan. Okey. Ini adalah istilah bahaya seperti yang tadi saya bilang. Sebenarnya adalah yang kedua. Last menyelesaikan masalah. ini adalah bagaimana membuat keputusan bertanggungjawab. Kanak-kanak akan spin komputer roda ini dan dia akan dapat satu nombor. Contohnya saya dapat 3 dan guru akan menunjukkan kat situasi yang menunjukkan nombor 3. Lepas tu guru akan menunjukkan situasi ini kepada kanak-kanak dan jika kanak-kanak tak faham, guru juga boleh menjelaskan apakah yang berlaku dalam situasi ini. Lepas tu guru bolehkan kanak-kanak untuk memilih sama ada dia memilih untuk menolong ataupun dia tidak menolong dalam situasi tersebut. Contohnya, kanak-kanak terdapat kucing peliharaan daripada hutan makanan. Guru boleh bertanya, adakah anda ingin memberi makanan kepadanya atau anda memilih tidak memberi makanan dan terus pergi. Lepas tu, kanak-kanak akan membuat pilihan. Contohnya, dia tidak menolong. Guru akan menunjukkan akibatnya. Akibatnya adalah haiwan dapat dan sedikit. Kanak-kanak akan senang belajar, peluang untuk belajar dan guru perlu membimbing kanak-kanak dan menanyakan kepada dia bahawa pilihan ini adalah tidak kurang sesuai, tidak baik. Lepas tu, kalau dia menolong, apakah tersedia jika kanak-kanak tersebut memilih untuk menolong dalam situasi ini. Dan dalam ini, kanak-kanak dapat mempelajari setiap keputusan nilai dan juga akibat yang berlaku. Kalau saya suka yang saya suka yang saya suka cerita dalam ni letak master lapar sebab kan tema tu master kan. Jadi apa ni kesiannya master ni lapar, agak-agaknya apa emosi master masa ni contoh. Jadi Ali nak buat apa kalau nampak master ni? Jadi baru dia kait dengan tema master ni lah. Okay? Maksudnya master yang ada dalam ni kita boleh bagi watak tau. Watak ni
M12 ke apa, watak ada nama. Jadi watak tu ada dalam cerita yang last ni. Jadi sangat menarik lah. Okay. Kita menimbang cara nak berikan nama-nama dekat adakah mereka akan gambar M12 dapat tak juga, selalunya budak-budak dia cepat macam watak tu, tapi benda ni dia bukan ambil sebulan, dia kena continue 2-3 bulan baru dia betul faham. Jadi kita boleh explain bahan saya ni dalam tempoh, ambil masa dalam tempoh berapa bulan, bukannya terus 1 minggu tu dia dapat. Kita boleh cakap macam tu lah. Tapi overall okey sebab dia satu kit bawa, maksud dia semua ada dalam tu kan. Kit ni semua lekat kat sini kan, tak ada asing-asing kan. Ni semua sekali. Cuma penambahbaikan yang tu lah, yang kedua, yang ni saya nampak boleh buat penambahbaikan. Yang lain tu okey. Cuma saya kalau saya tak nak yang gambar kapal ni, dia macam tak kena dengan master. Tapi tak apalah. Kalau yang penambahbaikan nak kan kalau letak yang macam mana? Apa macam green colour ataupun kita boleh decorate sendiri, gambar dekat master duduk kat mana ke apa kita reka. Ni master kita, dia budak pun tahu oh ni alam master. Dia duduk kat mana kita reka lah sendiri. Sebab tu saya kata master ni bagi watak dia. Dia sangat menarik. Dan last kali nanti kita boleh hasilkan buku cerita master. Kait dengan emosi. Tanya okey. Okey, sama.而且连录音很厉害，第二个还是不是？那个其他人会来看吗？应该不会来看的。12.4跑哦，到40分。刚刚都没讲得很清楚，老师很局促啊，可能课老师很轻哎，所以我也没有到很紧张。是我刚刚只是认得了挺有意思的，你可能说，他这个老师会嘛，有可能如果那个小孩真的很生气啊，然后他就老师现在还来跟着我深呼吸他才去玩，慢慢来，类似的。我意思是讲到底干，有没有你的底干？不是的，底干，因为那个不管德拉斯4，其实我本来想的那个东西就是纯粹是一个地方跟一个港，不应该讲它是放在德拉斯的东西。然后下次我们讲，它只是一个地方是这样子嘛，我意思是这样。讲这个当时，因为这是这包装纸呢还不太细啊，太细了。我们都有兴趣。